perubahan cuaca kemungkinan besar akan mempengaruhi pemanduan tuan-tuan. Jadi ini adalah minggu ketiga Aidilfitri. Jadi sebahagian masih lagi buat perjalanan jauh, jaga dan hati-hati supaya satu adalah si kemalangan maut dalam musim perayaan dapat kita elakkan, terutama kerana kondisi kesihatan, kondisi kenderaan dan kondisi cuaca. Saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan semalam. Dan petang tadi kita ada berapa sekarang? Lah dia. 143. Okay. Pada rakan-rakan semalam, sekitar 24,000 orang yang menyertai sesi malam. Dan fokus dengan 14,000 orang stay waktu saya review buku Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan juga Saladin Al-Ayyubi. Dan jarang berlaku lah review buku dan kita panjangkan review buku semalam. Sustainable viewers kekal pada paras 14,000. Kebiasaannya 10-11 tu dah tinggi dah. 6 dan 7 adalah normal. Kepada mereka yang menyertai Jari SIM sejak 200,000 lebih orang yang menyertai Jari SIM sejak 28 Mac sampai sekarang bila kita bawa isu Iran dan kemudian menjadi lebih tinggi apabila kita membawa isu-isu ekonomi domestik yang kemudiannya menjadi rakan Jari SIM. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke Jari SIM. Kami ini adalah bulan yang ke-22 berada di TikTok dan tahun yang ke-6 kami berada di media sosial walaupun dah kurang aktif di Facebook. 4,000 orang yang ada. Satu pertama adalah saya panjangkan dulu langkah yang dilaksanakan oleh Thailand dan saya fikir kata ini adalah satu lagi langkah besar yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat awam di Malaysia untuk mendesak kerajaan bagi mendesak syarikat-syarikat pembekal barangan makanan untuk menyertai kempen yang pertama seadanya di seluruh dunia dan bukan dilaksanakan oleh sebuah negara maju. Secara relatifnya, Thailand berada di belakang daripada Malaysia dari segi pertumbuhan ekonomi dan juga upayaan daya beli masyarakat awam. Thailand ada 66 juta orang penduduk atau kira-kira 2 kali ganda penduduk daripada Malaysia dengan wilayah yang luas dengan 43 wilayah berada di Thailand. Selepas saja 3 rangkaian C iaitu syarikat pengedaran makanan yang besar dikenali sebagai kumpulan Charoen, kumpulan Charabanon dan kumpulan Charatibat mengumumkan mereka akan membantu mengekang kos sara hidup rakyat dengan menawarkan bantuan pengurangan harga barang antara 30 ke 50%, bukan 25. Dia dah naik ke 30 ke 50% mengikut data rasmi yang dikeluarkan oleh pihak Thailand. Ini adalah sangat luar biasa di bawah kempen Thailand Helps Thailand. Berarti Thailand menerima Perdana Menteri baru saja selesai pilihan raya dalam keadaan mereka yang hampir sama dengan kita saling bertukar Perdana Menteri dengan begitu cepat berikutan ketidaktentuan politik di Thailand. Dan apa yang boleh kita ambil pelajaran walaupun Thailand berada dalam perpecahan yang sangat besar dari segi pembentukan politik kerana bermula dengan gerakan baju merah yang dianggap pro pembaharuan dan gerakan baju kuning yang dianggap sebagai kumpulan konservatif. Tapi Thailand hari ini berjaya menyatukan negara mereka untuk membolehkan struggle rakyat dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ni dengan melancarkan kempen yang sangat besar bermula 1 April di mana rakyat Thailand kini dapat membeli. Tonton tengok senarai barang ni. Daripada shampoo sampai ke beras diturunkan harga 49%. Berarti besar keputusan Thailand untuk menurunkan harga beras 5 kg. Dia kampitkan 5 kg untuk mengelakkan pembelian 10 kg dan 15 kg. 5 kg beras dengan 35% beras grade tinggi. Harga diturunkan 49%. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat laporan ni, ini adalah membuktikan Thailand telah melaksanakan satu kempen yang paling berjaya di dunia ketika perang baru masuk hari yang ke-35 hari ini, tapi perang pada hari yang ke-33, iaitu pada 1 April. Thailand telah melancarkan kempen dengan secara organik. Syarikat-syarikat konglomerat yang menjadi pembekal makanan utama melalui rantaian kedai yang mereka ada, mereka telah menawarkan barangan yang pelbagai, termasuk beras. Saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan, detail dia adalah beras. Ini utama. Capai 49% diskaun. Tapi pembelian dihadkan kepada kampit 5 kilo. Kemudian minyak masak.
keperluan utama juga diturunkan 30%. Gula, telur, kicap, sardin, sos, sabun, shampoo dan ubat gigi. Semua barangan ini berada pada paras diskaun 30 ke 50%. Apabila 3 kumpulan C besar ini menyertai dalam kempen fasa 1 yang telah bermula 1 April dan akan berakhir 31 Mei. Dia juga akan disertai oleh kumpulan yang memang ada dekat Malaysia. Makro, Lotus, 7-Eleven, Big C dan juga Watson. Jadi ada 8 rangkaian yang menjadi tumpuan utama bagi 66 juta rakyat Thailand mendapatkan barangan keperluan asas. Telah menyertai kempen yang sangat besar. Diskaun dia bukan 5%, bukan 10%. Diskaun dia adalah 30 ke 50%. Dan barangan yang ditawarkannya bukanlah barangan option, tapi barangan wajib. Yang dikatakan beras yang kita sebut tadi, beras, minyak, minyak masak, beras, minyak masak, gula, telur, kicap, sardin, sos, sabun, shampoo dan ubat gigi. Selepas saja 3C ni, kemudian terus berkuat kuasa. Makro, Lotus, 7-Eleven, Big C dan juga Watson akan menyertainya. Tuan-tuan boleh lihat bahagian laporan ya. Pergi cari dalam bahagian laporan ni, tuan-tuan boleh posting banyak-banyak dekat Facebook tuan-tuan untuk mendesak. Supaya bukan saja kita bermain dengan sentimen kebencian politik, tetapi orang awam memainkan peranan untuk membolehkan satu tindakan yang ada keuntungan pada kita. Kalau kita maki hamun politik, kita apa semua tuan-tuan, dia tak berakhir. Harga barang akan naik. Kita maki orang politik, kita menyokong mereka pun, harga barang akan naik. Jadi sentimen yang perlu diubah dalam mentaliti kita adalah bekerja dan bersuara untuk perkara yang akhirnya kita sebagai pengguna akan dapat keputusan yang menguntungkan. Ini memberikan kepada kita semua untuk membolehkan kita menggunakan kuasa masyarakat awam bagi mengubah apa yang ada dalam negara kita untuk sama seperti mana yang Thailand laksanakan. Iaitu sekiranya Thailand, dia bukan negara maju tuan-tuan. Kalau dalam kedudukan Asia Tenggara, kita berada di negara kedua yang paling tinggi KDNK selepas Singapura. Thailand berada sedikit di belakang. Tapi mereka boleh melaksanakannya dengan menawarkan apa yang saya sebut tuan-tuan, diskaun yang diumumkan oleh kerajaan Thailand bermula 1 bulan April hinggalah 31 Mei. Nanti saya tanya tahu pasal kedua apa. Nanti saya jawab. Pasal pertama ini membolehkan beras, minyak masak, gula, telur, kicap, sardin, sos, sabun, shampoo dan ubat gigi dijual di rangkaian 3 yang terbesar, iaitu 3C yang dikuasai oleh Pasaraya Charoen, Pasaraya Chara Banon dan Pasaraya Chara Tivat. Dan kemudian diikuti dengan segera juga oleh Pasaraya Makro, Lotus, 7-Eleven, Big C dan juga Watson. Dan barangan-barangan ini akan mula diperluaskan bermula pada 1 Jun adalah semua barangan domestik keluaran made in Thailand juga akan menyertai kempen 30% ke 50% diskaun bagi membolehkan rakyat Thailand berdepan dengan tekanan ekonomi yang ada dengan langkah yang boleh menguntungkan pengguna. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan faham apa yang patut kita buat sekarang bukan melebarkan jurang politik dan bukan meneruskan kempen yang akhirnya hanya menimbulkan kebencian dan juga ketaksuban politik yang tidak menentu, tetapi melaksanakan kuasa masyarakat awam dengan mendesak kerajaan bahawa sekiranya Thailand boleh melaksanakannya, mengapa di Malaysia satu langkah tak boleh dilaksanakan bagi membantu beban pengguna untuk tidak hanya bergantung kepada apa yang kita sebut sebagai pandangan-pandangan klise untuk turun naik semua barangan, tetapi tiada langkah aktif yang boleh memberikan kita bahawa satu, bukan kita dan kerajaan saja yang berurusan dalam urusan mendesak dan menekan kedudukan harga barang, tapi dia membabitkan pihak yang memainkan peranan yang penting, iaitu pembekal barangan pengguna kepada kerajaan. Pergerakan makanan untuk merentas 43 wilayah di Thailand ini besar. Dia orang ada banyak alasan dengan mengatakan bekalan makanan akan menjadi mahal walaupun harganya murah kerana menggunakan stok lama. Tapi minyak telah naik pada stok hari ini. Tapi Thailand boleh laksanakan. Kerana 43 wilayah di Thailand ini luas, merentas penggunaan minyak diesel yang sangat banyak. Itu untuk membuat tuan-tuan faham bahawa bagaimana kita dapat menggunakannya. Ya, kalau kita ada masalah terpaling bodoh, kita jangan rasa masalah pada orang terpaling berilmu. Sebab hanya orang bodoh saja kemudiannya terasa sangat rendah diri, terasa malu dan terasa mual bila mendengar pengetahuan orang lain. Jadi pada yang komen terpaling berilmu, bukan salah saya awak dilahirkan terpaling bodoh. Awak berusaha untuk hidup dalam kebodohan, awak jangan masuk dalam live saya kemudian mengata terpaling berilmu. Fikir tak boleh melaksanakannya, sedangkan boleh mendesak. Bukan boleh mendesak. Kenapa 3 syarikat yang berasaskan C, iaitu kumpulan pengedaran Charoen, kumpulan pengedaran Chara Banon dan kumpulan pengedaran Chara Tivat boleh membuat. Kemudian dia disertai oleh semua syarikat yang kita pernah dengar di negara kita. Kerana langkah diskaun 30 ke 50% ini juga akan disertai oleh Makro, Lotus, 7E, Big C dan juga Watson. Jadi tuan-tuan dapatkan saja benda ni,
link yang saya bagi, tuan-tuan print screen, tuan-tuan naikkan di media sosial tuan-tuan. Kerajaan dapat melihat secara meluas bahawa ada percontohan yang boleh dilakukan dengan tidak hanya menjadikan rakyat dan kerajaan saja berkelumang dalam hal ini, dan kemudian dapat dilaksanakan. Baik, bagi menjawab kita ada kartel, kalau kita tak berusaha dan sentiasa menerima takdir, ni puak-puak Qadariah dan puak-puak Jabariah ni, yang berfikiran seperti mana tak ada benda dalam dunia boleh ubah. Awak hidup je, tak apa. Bagi mereka yang percaya bahawa usaha boleh membawa perubahan, sertai. Yang tadi kata ada kartel ni, yang berfahaman Jabariah dan Qadariah ni, yang mengharap kata takdir dah berlaku, apa nak buat, ada kartel, tuan-tuan duduk diam je. Yang saya minta ini adalah orang yang mau berusaha untuk mengubah keadaan. Jadi bagi mereka yang merasakan diri mereka hanya mampu, hanya setakat mengatakan kita ni telah dilahirkan untuk menjadi rakyat Malaysia yang menjadi mangsa. Kita adalah rakyat Malaysia yang dilahirkan untuk hidup di bawah takdir kartel. Tuan-tuan duduk diam. Saya tak suruh tuan-tuan buat pun. Saya suruh orang-orang yang merasakan ini masa masyarakat awam berjuang. Masyarakat awam membuktikan mereka ada kuasa untuk mengubah negara. Berjuang. Kerana bukan susah pun. Naik di media sosial desak. Naik di media sosial desak. Contohnya ada Thailand. Bagi puak-puak Qadariah dan Jabariah yang disebutkan sebagai yang diperangi Imam Ghazali 1000 tahun dulu tapi tak mampu semuanya, hidup lagi sampai sekarang. Tuan-tuan hidup je. Tak ada masalah. Tuan-tuan sertai saja apa yang Imam Ghazali tulis dulu. Peperangan untuk menghadari perang yang puak Qadariah dan Jabariah ni, kita tak boleh nak apakan semua. Keturunan dia ada sampai sekarang. Tuan-tuan hidup je dengan takdir, mengatakan takdir kita dah tak boleh diubah. Kerana penentu hidup kita adalah kartel. Tuhan yang menentukan segala benda di Malaysia adalah kartel. Maka jangan berusaha. Tak bolehlah, kita boleh berusaha. Bagi mereka yang yakin kita boleh berusaha, kempen masyarakat awam yang sekarang kita sebut, kalau di Thailand dia boleh mengatakan ties up ties, di bawah kempen besar ni, kita juga boleh melakukannya. Bagi mereka yang percaya, berkeyakinan, kita mahu usaha kita didengar, suara dan contoh yang dikemukakan oleh rakyat adalah satu usaha penyelesaian kebencian politik, kita menyebarkan idea. Bagaimana langkah pragmatik dapat boleh diambil supaya negara kita berubah. Itu saja. Saya nasihatkan kepada tuan-tuan. Yang mana yeka-yeka ni buang. Ini dah bodoh lahum nak ajar, dah tak boleh buat. Duduk kat sini buang masa dia. Kesian kat dia, saya tak kesian kat diri saya. Sebab beribu yang sedang mendengar dengan hemah. Tapi kesian yang bodoh-bodoh ni dengar, saya takut nanti dia mati ditimpa kecerdikan. Pergilah hidup, tak apa. Itu takdir untuk dia. Saya takut nanti kecerdikan kita menyebabkan dalam hidup dia tak pernah dengar benda cerdik. Jadi kita takut kecerdikan membawa penyakit. Kecerdikan membawa mudarat. Jadi kita tendang dia keluar untuk menyelamatkan dia. Supaya dia tak mati depan TikTok. Lepas tu orang tengok akaun saya pula. Dia tengah mati tengah dengar view saya. Stream saya. Dah dikatakan ilmu. Perkembangan besar yang berlaku di peringkat antarabangsa hari ini adalah lebih 100 pengamal undang-undang menandatangani dokumen. Ini perkara yang kita beri perhatian untuk pengetahuan am kita. Dan saya nasihatkan tuan untuk follow Daily Edu Talks. DAI. Naikkan sekejap, Daily Edu Talk. Tuan-tuan ambil je. Hari tu saya dah cadangkan tuan-tuan dengar Olivia Reed. Puak-puak mengarut, puak-puak bodoh jangan dengar. Olivia Reed dan juga Daily Edu Talk lagi tinggi pada saya. Sehari bukan saja tuan-tuan mati pucuk pun kena sekali. Jadi tuan-tuan yang rasa ada masalah kebodohan, jangan pergi ke page yang saya sebut ni. Daily Edu Talk dan juga Olivia Reed. Saya takut kalau tuan-tuan tak mati akal, nanti mati pucuk. Lagi susah tak berketurunan. Maka Daily Edu Talk juga adalah, dia kuat di Facebook. Video dia keluar harian sangat panjang. Memberikan tuan-tuan mendapat pengetahuan baru daripada kajian sebuah media yang menumpukan kepada hal-hal bersangkutan dengan bagaimana piawaian minyak sedang berjalan di lautan dan juga piawaian peperangan yang sedang berlaku. Mereka mendedahkan banyak perkara journalism, investigation journalism atau kekuatan siasatan mereka yang berada di luar daripada rantaian yang kita boleh ikuti di media perdana. Jangan percaya dan jangan tak percaya. Anggap saja pengetahuan. Kemudian tuan-tuan mempunyai lebih banyak peluang untuk membuat pertimbangan setelah tuan-tuan mengikuti page yang memberikan kita banyak pengetahuan baru yang tak pernah dibincangkan oleh media sosial kita ataupun perdana kita kerana keterhadan kawalan kebebasan maklumat. Tuan-tuan pergi dan tuan-tuan boleh lihat. Baiklah tuan-tuan. Pertama saya jelaskan kepada tuan-tuan, hari ini ada 100 lebih pengamal undang-undang antarabangsa daripada Eropah, Amerika Syarikat dan seluruh dunia telah menandatangani satu permintaan untuk diadakan bagi mendakwa Amerika di atas kerana serangan yang dilancarkan oleh Amerika ke atas fasiliti awam di Iran. Ini perkembangan baru yang melibatkan masyarakat sivil bergabung dengan masyarakat perundangan. Kerana saya sebut dalam dunia ni ada 4 kuasa besar yang selalunya akan memainkan peranan yang sangat penting. Satu dipanggil sebagai kuasa awam.
Yang kes Palestin, kuasa awam dalam kes penindasan Palestin adalah kumpulan jihad. Kedua adalah kuasa politik yang mentadbir negara, yang menentukan bagaimana polisi negara dapat dilaksanakan secara tersusun. Yang ketiga, kuasa masyarakat sivil yang boleh menggunakan protes dan juga permintaan untuk mengubah apa yang dipanggil pendirian yang kedua, politik, kalau mereka tak bersetuju. Yang keempat adalah kuasa perundangan. Sekarang dah ada galingan yang besar apabila kuasa perundangan pergi ke Afrika Selatan. Kuasa perundangan ketika mereka nak membela Palestin. Perkara yang baru berlaku apabila isu Palestin muncul, iaitu Gaza. Di mana kuasa perundangan, dia tak ada cara untuk membuat pendakwaan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun Mahkamah Jenayah ICJ. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun Mahkamah Jenayah International Criminal Court dan ICJ. Dua mahkamah ni. Ketika Gaza, Palestin ni, mahkamah ni tak ada. Okey, mahkamah ni tak ada perundangan tak boleh menerima kehendak masyarakat awam. Apa yang dilakukan oleh komuniti undang-undang dan komuniti sivil? Mereka pergi melobi di Afrika Selatan. Segala perundangan dan segala hujah perundangan disediakan kumpulan peguam bebas. Di mana sentra, iaitu kumpulan peguam Malaysia, satu daripada 7 kumpulan peguam yang berjuang dalam kes untuk membawa pertuduhan kepada Israel di Mahkamah ICJ dan ICC. Mereka menyampaikan perkhidmatan mereka, nasihat mereka dan kaunseling mereka kepada Afrika Selatan. Sentra berpekalan di Kuala Lumpur. Majoriti adalah peguam Muslim. Dikenali sebagai Central of Human Rights Advocacy. Sentra ni. Jadi hari ini, satu persidangan sedang cuba dilaksanakan untuk membuat pendakwaan ke atas Amerika ke atas serangan dia di Iran. Dengan mengatakan serangan ke atas fasiliti awam. Kerana ada bukti yang jelas mereka menyerang. Mereka menyerang sekolah pada hari pertama di Minab. Mereka menyerang fasiliti industri yang menjadi peluang pekerjaan pada masyarakat awam. Dan mereka menyerang 91,000 rumah yang didiami oleh masyarakat awam di Iran. Yang ada kepentingan dengan 12,600 tapak pengumuman. Yang mereka sebut pengumuman tapak ketenteraan. Jadi ini adalah peluang baru untuk kita lihat gabungan yang mana saya sebut berulang kali daripada tahun lepas. Kuasa masyarakat sivil dan munculnya kuasa baru. Dipanggil sebagai komuniti perundangan. Dan sekarang kita akan nanti dengan 100 lebih orang mula, 100 lebih hakim dan juga pengamal undang-undang antarabangsa yang faham tentang Konvensyen Geneva, iaitu melaksanakan serangan ke atas fasiliti awam boleh didakwa di Mahkamah Antarabangsa, Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan juga ICC dan ICJ lah. ICC di bawah Statute Rome, di luar PBB. ICJ di bawah PBB. Okey. Yang seterusnya kita akan lihat negara mana yang akan membawa usul ini. Okey, saya jelaskan negara mana yang akan bawa usul ini. Ini yang sedang kita nantikan. Ketika saya pergi menandatangani borang penyerahan persetujuan untuk mewakilkan sentra mewakili saya dalam perjalanan sumut yang akan datang, kita tandatangani pada 31 hari bulan. Sentra ada maklumkan kepada saya, 22 hari bulan Mei akan ada persidangan di kalangan pemegang undang-undang untuk membentuk satu komuniti bagi mendapatkan negara yang bagi membolehkan negara tersebut membawa undang-undang untuk mendakwa Amerika dalam kes ni. Jadi saya jelaskan kata pas ini negara mana yang akan menjadi paling berani dalam sejarah untuk melakukan pendakwaan pertama jenayah perang ke atas Amerika Syarikat. Sama ada di ICJ di bawah PBB ataupun di bawah ICC di bawah Statute Rome. Sekiranya ada negara yang berani menerima nasihat perundangan daripada 100 lebih pakar perundangan yang telah pun menandatangani surat terbuka hari ini, bahawa mereka akan menyediakan dokumen, mereka akan menyediakan segala bentuk bukti berdasarkan bukti yang diperolehi ke atas serangan ke atas Iran. Ia satu lagi degree riset di mana komuniti awam bergabung dengan komuniti perundangan pergi melobi negara yang berani menentang dan mendakwa Amerika untuk membuat pendakwaan pertama. Selepas Amerika tak pernah didakwa ketika 4 juta orang terbunuh, mereka terlibat dalam Perang Korea tahun 50-52. Kira-kira 3.5 juta rakyat Vietnam terbunuh ketika Amerika melakukan perang di Vietnam pada tahun 55 dan 75. Kemudian, Amerika menyerang dan membunuh hampir 400,000 orang rakyat Afghanistan dalam perang tahun 2001-2022. Membunuh 300 lebih ribu orang rakyat Iraq pada perang Iraq 2003. Tak pernah ada pendakwaan. Dalam apa yang kita sedang nantikan sekarang adalah pendakwaan. Sama ada pendakwaan ini pun tidak, dia telah meningkatkan satu lagi great reset di mana pertama kali komuniti undang-undang, komuniti masyarakat awam dan sebuah negara yang berani untuk membuat pendakwaan ke atas Amerika di bawah Konvensyen Geneva jenayah perang
untuk kali pertama ketika Amerika menjadi negara yang sangat zalim, melaksanakan banyak penindasan, melanggar begitu banyak peraturan antarabangsa tapi tidak pernah didakwa. Kita melihat pendakwaan telah dibuat ke atas negara-negara kecil. Kita lihat bagaimana orang yang melakukan genocide di Bosnia didakwa. Kita telah melihat bagaimana pemimpin Khmer Rouge ketika berlaku keganasan di Kemboja dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kita lihat banyak. Tetapi kita belum pernah melihat mana-mana pemimpin Amerika, mana-mana setiausaha pertahanan Amerika didakwa. Pemimpin berarti Trump kerana dia adalah ketua negara. Dalam kes ini Pete Hegseth kerana dia adalah setiausaha pertahanan yang menghentikan perang. Jadikan sekiranya ini berlaku, dia membuka satu lagi perkara yang sangat besar kepada dunia. Bahawa ada negara yang berani mendakwa Amerika Syarikat, seperti mana? Untuk peringatan tuan-tuan, Israel telah melakukan kekejaman ke atas Palestin sejak 1948. Tapi 1948 sampai 2024, tak ada negara yang berani mendakwa Israel. Jadi apabila Afrika Selatan memulakan pendakwaan pada bulan Disember tahun 2020, dan kemudian perbicaraan dilaksanakan pada bulan Disember yang sama, dan kemudian diikuti dengan usaha sokongan yang diberikan oleh Colombia dan Chile bagi pendakwaan di Mahkamah Jenayah ICC, di mana di kedua-dua Mahkamah Jenayah ini, kedua-dua pemimpin Israel disenaraikan sebagai penjenayah perang. Baik, apa kesannya? Sekiranya usul ini dibawa dan kemudian Amerika didapati bersalah di ICJ, negara-negara yang menandatangani Konvensyen ICJ ini, iaitu semua negara yang berada 164 negara ini, dan kalau pula kemudiannya dibawa ke ICC, ada 74 negara maju yang menandatangani perjanjian ini. Amerika tak ada tangan. Tetapi semua negara ini wajib melaksanakan di mana tangkapan perlu dibuat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, apa kesan dia? Di mana perkembangan baru ni adalah nak membuat pendakwaan Amerika di bawah jenayah perang. Apa kesan dia? Tak ada orang berani tangkap Presiden Amerika. Tak ada orang berani tangkap pihak Assad. Undang-undang ni tak boleh dilaksanakan. Tetapi negara-negara yang menandatangani konvensyen ni, konvensyen ICJ 163 negara sign di bawah PBB. Konvensyen ICC di bawah Statute Rome ada 7 negara menandatanganinya. Amerika tak sign, China tak sign, Rusia tak sign. Negara-negara pembuli tidak sign. Tetapi negara-negara Eropah menandatanganinya. Sekiranya undang-undang ni dibawa, bererti Trump mengalami masalah dan juga Pete Hegseth, Setiausaha Pertahanan mengalami masalah, dia tak boleh berada di negara yang telah menandatangani konvensyen ini. Kerana kalau dia berada, adalah tanggungjawab bagi negara yang menandatangani konvensyen ini melaksanakan setujui. Iaitu semua orang yang disenaraikan sebagai penjenayah perang mestilah ditangkap. Ini saya jelaskan kepada tuan-tuan. Ini saya nak jawab soalan kalau ditanya ni. Ini saya jelaskan kepada tuan-tuan kelebihan perundangan dan juga gerakan baru. Bagi tuan-tuan yang tak pernah mendengar cita-cita besar dan usaha besar, tuan-tuan akan rasa Qadari Hajan Jabari, alah buat apa buat, takkan ada kesan dia. Tapi dalam kedudukan kita sebagai masyarakat sivil, kita bukan orang politik yang boleh membuat keputusan kerana kita bukan pemimpin negara. Tapi kita masih boleh berada dalam tekanan masyarakat sivil dan kita masih berada untuk membantu komuniti perundangan antarabangsa melaksanakan misi ini. Jadi sekiranya perkara ini hari ini baru bermula kerana dokumen yang ditandatangani lebih 100 pengamal undang-undang antarabangsa mendesak pendakwaan dibuat. Berarti tujuan dia adalah mereka nak tunggu negara yang nak sambut je. Siapa yang akan sambut? Jadi komuniti perundangan antarabangsa mengatakan kami cukup bukti, kami sedia untuk menjadi penasihat kepada negara mana-mana. Kami sedia menyediakan dokumen. Kami akan membantu semua perwakilan peguam negara, mana-mana negara yang nak mendakwa. Berarti kita nak tunggu je. Di tengah-tengah perkembangan terbaru yang berlaku hari ini, siapakah negara yang Perdana Menteri atau Presidennya atau Ketua Negaranya akan mengumumkan mereka berani untuk membawa kes Amerika ini yang menyerang Iran di bawah pelanggaran Piagam Konvensyen Geneva sebagai dakwaan pertama dikenakan ke atas Amerika Syarikat. Setelah sama seperti Israel, dari tahun 1948 sampailah tahun 2023. Tempoh yang begitu panjang, 76 tahun, barulah ada Afrika Selatan berani dakwa dia. Dan ini adalah perkembangan great reset yang paling penting untuk melihat kuasa Amerika yang selama ini membuli dunia, melaksanakan pembunuhan begitu banyak ke atas penduduk dunia dalam perang yang saya sebut tadi ketika mereka terlibat dalam perang Korea 50-52. Mereka membunuh 4 juta orang penduduk Korea. Kemudian mereka terlibat dalam perang Vietnam 1955 sampailah mereka keluar daripada Vietnam dalam keadaan kalah. Mereka telah membunuh 3 juta orang rakyat Vietnam. Ketika mereka masuk dan kemudiannya menjajah Afghanistan 2001 sampai 2022, mereka membunuh 400,000 penduduk Afghanistan. Tiada pendakwaan.
Dan yang terakhir, ketika mereka menjajah Iraq pada tahun 2003 hingga 2011, mereka membunuh 300,000 penduduk Iraq. Masa itu tidak ada yang berani. Dan masa itu kesusunan, kerana susunan saya kata tadi, civil society dan juga perundangan belum berlaku. Bagi tuan-tuan yang dah follow saya lama, saya selalu sebut bahawa kita ni berada di mana? Tuan-tuan dan saya berada di mana? Kita berada di garis yang ketiga, kuasa masyarakat awam. Tuan-tuan kena sedar hari ni, kita bukan orang biasa. Kalau kita duduk seorang, kitalah orang biasa. Tetapi kalau kita duduk bersama, kita adalah kuasa sivil yang luar biasa, iaitu kuasa masyarakat awam. Dan yang keempat adalah munculnya benda yang baru muncul. Dulu tak pernah ada. Dipanggil gerakan masyarakat perundangan. Oleh kerana ahli perundangan kata, kalau dia nak ikut masyarakat sivil ni boleh buat demo je. Masyarakat sivil boleh buat protes. Masyarakat sivil boleh buat penyuaraan je. Tetapi bila datang komuniti undang-undang, masyarakat sivil memiliki pengetahuan perundangan yang sangat kuat. Berarti gabungan daripada segmen ketiga dalam susunan dunia, kita orang awam, masuk yang keempat. Gabungan orang awam yang mahir dalam dunia perundangan. Kedua-dua kuasa ini bergabung, dia boleh mencari kuasa yang kedua, iaitu pemimpin mana-mana negara yang mahu bersama dengan masyarakat awam dan masyarakat perundangan membuat satu perubahan yang sangat besar di dunia, yang tak pernah berlaku dalam sejarah dunia, iaitu mendakwa Amerika di ICJ dan mendakwa Amerika di ICC. Jadi oleh kerana peristiwa ini baru 24 jam, berarti kita sedang menanti hari-hari yang seterusnya untuk mendengar apakah perkembangan yang seterusnya. Jadi saya anggap pada tuan-tuan yang telah faham bahawa dunia dibahagi pada empat adalah pesan kumpulan pejuang bagi negara yang tertindas. Dalam kes Palestin, kumpulan pejuang mereka adalah Hamas dan mana-mana kumpulan pejuang terlibat termasuklah juga Brigade Al-Aqsa atau Brigade Al-Quds. Ini kumpulan pertama. Kalau di Iran sekarang ini adalah IRC kerana mereka berjuang mempertahankan negara mereka. Dalam kes yang kedua, dalam kes ini adalah kepimpinan negara. Kepimpinan negara tuan-tuan dah dengar dengan jelas bahawa kali pertama Amerika menyertai peperangan tanpa memiliki sekutu. Sampai hari ini pun Presiden Perancis masih menganggap bahawa serangan Amerika ke atas Iran adalah tidak munasabah. Perancis telah menyatakan semua keputusan yang akan diambil dalam kumpulan 40. Dulu kita panggil kumpulan 22. Saya jelaskan dulu apa itu kumpulan 22 yang sekarang menjadi kumpulan 40. Kumpulan 22 adalah 22 buah negara untuk mendapatkan satu kuasa berunding dengan Iran bagi menyelesaikan masalah ekonomi di Selat Hormuz tanpa perang. Negara ni 22 asalnya. Kemudian dia dah jadi kumpulan 40. Ada 40 negara menyertai. Di mana mereka mahukan, walaupun Amerika berperang dengan Iran bersama Israel, mereka tak mahu terlibat. Mereka membentuk kumpulan 40 yang tidak terlibat dengan perang. Tetapi ingin berunding dengan Iran untuk mendapatkan manfaat perundingan supaya perang yang sedang berjalan tidak menjejaskan ekonomi 40 negara yang mahukan satu perjanjian dibuat secara berasingan dengan Iran supaya mereka bukan orang yang berperang dengan Iran. Maka Selat Hormuz hendaklah dibuka dan diberi kebebasan kepada kapal-kapal minyak mereka untuk melaluinya dengan selamat kerana mereka bukan. Ini telah disambutkan dengan Iran dengan mengatakan dia bersetuju untuk memulakan rundingan. Tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran kumpulan 40 inilah yang menjadikan beban besar kepada Amerika. Kerana Amerika berharap apabila dia melaksanakan perang, dia menjadi kuasa yang besar. Dia boleh menghapuskan Iran, dia boleh melemahkan Iran dan dia boleh mengisolasikan Iran. Kerana 40 negara ekonomi tinggi ini sebelum ni bersama dengan Amerika. Bersama dengan Amerika laksanakan boikot ke atas Iran. Boikot berarti minyak Iran ni tak dapat dijual. Menjadikan Iran negara terpencil. Menjadikan Iran tak dapat memiliki sebarang bentuk bantuan. Jadi Iran hanya bergantung kepada dua sekutu utama dia dalam struktur ekonomi sejak dia dikenakan boikot 1966, diperbarui boikot pada 2016, dibarui lagi boikot pada 2025. Ya, tapi dengan adanya keadaan sekarang di mana negara ni nak berunding dengan Iran, the great reset yang Iran nak, perang ini mestilah mengubah dunia. The great reset yang Iran nak akan dicapai. Kerana kumpulan ini telah keluar daripada bayangan Amerika untuk mengekang pertumbuhan ekonomi Iran dengan sanction, kini datang berunding dengan Iran. Sekiranya rundingan ini berlaku, berarti apa yang selama ini Amerika nikmati, iaitu setiap kali dia buat keputusan, ada je pengikut dia. Dia buat keputusan, pengikut dia. Tetapi sekarang dengan perang yang dia buat dan pengikut dia tak nak ikut dan pengikut dia mengalami apa yang dipanggil masalah gangguan ekonomi kerana Amerika buat perang. Pengikut dia sekarang keluar dan membentuk kumpulan 40. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kumpulan 40 ini diketuai oleh Perancis, diketuai oleh United Kingdom, Itali dan Jerman. Ini 4 kuasa ekonomi daripada Eropah. Selain ada Norway, selain ada Sepanyol, selain ada Sweden, selain ada Switzerland. Siapa yang datang daripada Asia? Dalam kumpulan 40, Korea Selatan dan juga Jepun adalah wakil daripada Asia.
Keberanian Korea Selatan dan Jepun menyertai komuniti Eropah adalah satu langkah besar kerana Korea Selatan dan Jepun berlindung di bawah perlindungan Amerika dari segi ketenteraan dalam menghadapi tekanan tenaga nuklear daripada Korea Utara. Tapi perang ni telah mengubah. Degree riset yang Iran buat telah mengubah. Selama kamu takut kepada Korea Utara, tak berlaku perang. Tapi sekarang berlaku gangguan ekonomi. Kamu tidak dimiskinkan oleh ketakutan ke atas Korea Utara dan juga kamu Korea Selatan dan Korea Utara Korea Selatan dan Jepun, kamu tidak dimiskinkan oleh Korea Utara yang dimomokkan oleh Amerika, nuklearnya boleh memusnahkan kamu. Tapi Korea Selatan dan Korea dan juga Jepun mengalami masalah yang nyata di mana ekonomi mereka merudum akibat kenaikan harga minyak yang Amerika laksanakan dalam perang ini. Jadi kalau tuan-tuan yang baru ikut, tuan-tuan akan faham bahawa kumpulan 22 hari ini telah bertambah menjadi kumpulan 40. Jadi kenapa Amerika berada dalam tindakan panik untuk meneruskan memusnahkan Iran yang ada kerana perang ini telah menjadikan Amerika yang mengalami pemencilan. Sebelum perang, siapa yang dipencilkan? Iran. Kenapa Iran dipencilkan? Semua negara-negara maju menyertai Amerika untuk mengenakan sekatan ke atas Iran. Apa degree riset? Apabila perang ini berlaku, negara-negara maju mula merasakan Amerika adalah punca kemerosotan. Amerika punca rakyat mereka hidup dalam susah. Maka negara maju ini keluar dan nak berunding terus pada Iran. Apa yang Iran akan hadapi? Iran akan mendapat peluang untuk diterima semula oleh masyarakat antarabangsa yang berpaling tadah daripada menyokong Amerika dengan menyertai Iran. Jadi kalau tuan-tuan boleh faham, saya cadangkan pada tuan-tuan sekali lagi kerana ramai yang baru masuk. Tuan-tuan nak semua information ni, tuan-tuan follow saja. Daily Edu Talk. Admin akan naikkan. Daily Edu Talk. Saya tak tahu dia di TikTok tapi dia sangat kuat di FB. Edu Talk. Daily Edu Talk. Admin tengah tekan tu. Tengok tu, admin tengah tekan. Follow je, dia di biru. Tuan-tuan akan lihat dengan begitu banyak perkara. Barulah saya tahu kenapa hari ini peluang dunia untuk melihat keberadaan minyak tu masih tinggi. Kerana kata Daily Edu Talk, dunia tak tahu bahawa 1/5 kapal yang bergerak di seluruh dunia hari ini membawa minyak Iran. Kerana minyak Iran ni membawa keuntungan perniagaan yang besar. Kepada siapa? Satu adalah kepada China. Kerana minyak ni dibawa daripada Iran kerana negara lain boikot Iran. Kerana undang-undang boikot Iran ni hanya membabitkan pembelian minyak, maka akaun pembelian minyak tak dapat ditadbir oleh Barat. Beli saja Amerika dapat kesan. Tapi di China, penjualannya tidak melalui dolar. Kerana Iran menjual minyak kepada China menggunakan petro yuan. Petro yang berasaskan yuan. Jadi dia tak dapat kesan. Yang kedua, ini menjejaskan. Yang kedua, bagaimana syarikat-syarikat ini membantu minyak ni? Dia nak bergerakkan minyak Iran. 4.5% pengeluaran minyak Iran ni datang dari 4.5% minyak dunia ni datang daripada Iran. Tapi pengguna dia total hanyalah China. Ingat Iran membekalkan 4.5% minyak dunia. Okey? Gabungan 6 negara teluk GCC ni membekalkan 20% minyak dunia. Besarlah minyak Iran ni. Tapi minyak Iran ni diboikot di seluruh dunia. Maka kata Daily Edu Talk, rupanya kalau tak gerakkan minyak Iran, industri kapal ni tak ada perniagaan. Kerana jumlah industri perkapalan yang ada ni besar. Jadi industri perkapalan ni sebagai kapal gelap. Di mana kapal ini kekalkan nama tapi tukar bendera. Tidak mengisytiharkan barangan yang dibuat. Dan pergerakan kapal ni Amerika tak boleh pantau. Kerana kapal ni mematikan satelit dan GPS dia. Dan kapal-kapal ni memerlukan, walaupun perniagaannya hanya haram kalau minyak tu sampai. Kalau minyak tu sampai di UK, minyak tu sampai di Malaysia, minyak tu sampai di Indonesia, Amerika boleh detect. Tapi kapal bawa ke mana itu tak boleh detect. Menjadikan daripada Daily Edu, barulah saya tahu ekonomi Iran sedang berjalan sekarang. Kerana minyaknya masih lagi disalurkan keluar. Menjadi masalah adalah kepada 20% negara GCC yang minyaknya dijual kepada negara-negara yang ada kepentingan dengan Amerika. Berarti China sedang menikmati keuntungan yang besar kerana mereka membeli minyak Iran yang digerakkan oleh kapal-kapal yang menyembunyikan identiti tanpa dunia dapat menjejak. Mereka sedang mengisi adalah minyak Iran. Bila minyak ini sampai ke China, China beli pada harga 10 ke 30 dolar lebih murah daripada harga pasaran kerana China kena terima banyak. Dan China menjual semula minyak ini ke dalam pasaran. Ini menjadikan, kata Daily Edu Talk, orang awam perlu faham, bekalan minyak selepas ini terlambat di China. Kerana 4.5% minyak ni masih pergi ke China. Dan China boleh menjual semula minyak ni sejak dulu. Kerana China tak menyertai sekatan, Amerika tak boleh bully China dan Amerika tak boleh buktikan bahawa negara-negara China ni beli minyak kerana penjejakan pembelian dia adalah melalui petro yuan, maka China menjualkannya semula pada harga pasaran. Berarti dalam Daily Edu Talk,
China adalah import penting untuk ekonomi Iran. Maka kata dia, hinggalah perang ini berlaku. Orang tak tahu kata ini maklumat dia. Kalau tuan-tuan faham, yang kata mengarut ni, sekarang saya kata dik, kalau masuk dulu pakcik, yang kata mengarut untuk ni kena kick tak apalah, dia orang kick terus dah. Saya kata tuan-tuan ambil lah pengetahuan. Bila saya jelaskan sesuatu pada tuan-tuan, walaupun tuan-tuan berasa dalam level tuan-tuan tak faham apa saya cakap, tapi kita boleh belajar untuk faham. Sebab tu saya kata pergi ke Daily Edu Talk. Tuan-tuan follow. Dan tuan-tuan dengar 2-3 kali video dia. Barulah tuan-tuan faham. Supaya tuan-tuan dapat maklum bahawa dengan sekarang kita perlu ambil tahu mengenai harga minyak. Dalam keadaan sekarang kita nak tahu apa sebenarnya berlaku pada sebelum ni, pengetahuan dia take for granted, kita tak mau ambil tahu. Maka tuan-tuan akan tahu bahawa salah satu kondisi masa depan yang akan berlaku adalah lambakan minyak yang ada di China. Menjadikan siapa yang untung dalam keadaan ini? Indonesia akan untung dulu. Sebab dari segi kedudukan negara-negara yang mengimport minyak daripada negara Teluk, Malaysia bergantung 70% minyak daripada negara Teluk. Thailand bergantung 60% daripada negara Teluk. Singapura bergantung 52% daripada negara Teluk. Indonesia aja 20% daripada negara Teluk. Berarti kalau kita panggil revamp, menukar corak pembelian dengan nak dapatkan kembali minyak walaupun harganya mahal tapi ada. China adalah lubuk minyak yang terbesar kerana kata Daily Edu Talk News, minyak masih berjalan. Minyak masih berjalan. Kenapa minyak masih naik harga? Kerana kita, itu saya kata. Minyak naik harga kerana perang lah. Kerana kita, teruk soalan ni kalau saya nak jawab balik dekat Rafiq. Kenapa minyak naik harga, Rafiq? Perang dah 35 hari. Minyak naik harga kerana berlaku perang di Selat Hormuz. Bila berlaku perang di Selat Hormuz, minyak tak keluar. Bila minyak tak keluar kerana sempadan perang ni, saya tak tahu awak tanya ikhlas apa awak tanya main-main. Banyak kan kawan-kawan saya nasihat. Soalan-soalan yang sangat teruk jangan jawab bang. Kemungkinan mereka nak trigger yang menjadikan perbincangan ni rosak. Tapi saya jawab dulu. Okey, saya harap awak ikhlas. Kerana minyak ni lalu daripada sini ni. Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Emirat Arab Bersatu ni. 6 negara Gulf yang mengeluarkan minyak banyak. Semua minyak mereka ni dikeluarkan daripada ini. Ni daripada pelabuhan ni. Pelabuhan ni kena lalu Selat Hormuz yang Iran kuasai. Bila perang berlaku di Iran, tembakan peluru berpandu dan Iran melancarkan serangan cross Selat Hormuz ni. Iran tembak Kuwait hari ni, tembak lagi Kuwait. Iran tembak juga Bahrain dan Iran tembak juga semua negara Gulf yang ada sempadan tentera Amerika. Yang ada kem tentera Amerika. Menjadikan bila peluru berpandu terbang di atas ini, dia menjadi laluan yang tidak selamat. Apa yang tidak selamatnya? Satu, ada kapal minyak yang tak mendapat kebenaran daripada Iran, dia akan ditembak. Kerana Iran kata semua kapal minyak nak keluar kena minta. Baik, yang kedua adalah syarikat insurans mengenakan insurans tinggi untuk kapal minyak. 800,000 per harian. Insurans kata selagi kamu ada di Selat Hormuz. Berarti minyak ni ada 3 cara dia. Satu, kita import minyak. Kedua, negara yang mengeluarkan minyak. Yang ketiga juga ada masalah. Iaitu kapal-kapal komersial dunia yang kita kena sewa waktu import minyak. Jadi kapal komersial tak nak masuk. Kerana minyaknya mahal. Jadi kapal komersial tak nak masuk kerana insurans dia mahal. Kerana berlaku serangan peluru berpandu yang Iran duk serang ni. Yang tuan-tuan nampak tengok map ni. Ini Iran ada seberang sini. Kem-kem Amerika berada di seberang sini. Berarti roket Iran, peluru berpandu Iran ni semua lalui melintasi ruang udara Selat Hormuz. Menjadikan kapal tak berani bergerak kerana ini adalah kawasan perang. Kerana ini adalah kawasan perang. Baik. Kemudian Iran perketatkan lagi. Mana-mana negara yang nak keluarkan minyak daripada sini kena minta permohonan daripada Iran. Menjadikan proses dokumentasi, menjadikan proses pentadbiran menjadi perlahan. Dan diburukkan lagi oleh syarikat kapal ni, dia tak naklah tanggung kapal ni dalam keadaan perang. Kalau dulu tak perang, kemungkinan insurannya lebih rendah. Jadi kapal ni harga dia mahal. Dia nak masuk, dia nak beli insurans. Kalau apa terjadi pada kapal, dia diklaim pada insurans. Insurans naikkan harga 800,000 per harian. 800,000 USD. Menjadikan tokek kapal tak nak masuk. Berarti dia ada 3 entiti dalam perniagaan kapal. Negara yang mengeluarkan minyak, negara yang mengimport minyak. Tapi antara negara yang menjual minyak dengan negara mengimport minyak, dia ada syarikat kapal. Corporate. Yang kita kena sewa untuk bawa minyak. Kapal ni tak nak masuk. Kerana dia satu, dia takut. Dia sendiri takut. Yang kedua, insurans kenakan cas yang sangat mahal. Jadi tuan-tuan faham kenapa minyak mahal adalah kerana tempat ini membekalkan 20% penggunaan minyak dunia. Dan kebetulan Malaysia import 70% minyak daripada Selat Hormuz. Tengok data tu.
Saya sedang baca tuan-tuan, Malaysia import 69%, 70%, 69%. Thailand import 59%. Singapura import 52%. Data ni tuan-tuan boleh dapat dekat online. Saya lihat data ni semua daripada proses kami mengumpulkan data. Okey, dah faham Kenapa minyak mahal? Soalan dia basic. Selalu kita dengar-dengar. Hari ini saya jelaskan tentang 3 perkara kenapa minyak mahal. Baik. Bila saja kesemua negara ni nak berunding dengan Iran secara terus, satu adalah menjamin mereka boleh keluarkan minyak daripada negara Teluk tanpa gangguan Iran. Yang kedua, kalau rundingan ini berlaku, bererti boikot Iran ni dah tak ada lah. Kalau boikot Iran ni, jangan runding, jangan ada sebarang hubungan dengan Iran, putuskan hubungan diplomatik. Sekarang membolehkan Iran duduk semeja dengan negara maju yang sebelum ini ikut je telunjuk Amerika. Maka Trump berada dalam keadaan yang sangat desperate kerana the Great Reset ni. Perang ini akan mengubah pola dunia, di mana dunia tidak lagi berada di belakang telunjuk Amerika. Bila Perancis, Jerman, United Kingdom dan juga Perancis, Jerman, United Kingdom dan Itali. Ini 4 negara G7 yang berpangkalan di Eropah. Kemudian G7 yang lain siapa? Ada Jepun, kemudian Kanada, Amerika. Bila 6 negara G7 masuk dalam kumpulan 40 bersama negara-negara ekonomi yang lain nak berunding terus dengan Iran, berarti ini adalah tamparan besar kepada Amerika. Perang ini bukan melingkupkan Iran. Perang ini telah membuka Iran untuk berhubung dengan masyarakat dunia melalui rundingan minyak. Yang paling Amerika takut, sekiranya rundingan dengan Iran ni bukan saja berkait dengan minyak yang akan keluar daripada negara Teluk, tapi turut membeli minyak Iran. Jadi kalau tuan-tuan faham, 40 negara tu mungkin bertambah atau tidak, saya tak pasti. Sebelum ni dipanggil 22 negara. Hari ni saya tengok letters tadi ketika tuan-tuan rajin juga follow interview dengan Profesor Muhammad Al-Masri. English dia bagus, sesuai untuk kita faham. Profesor Muhammad Al-Masri menjelaskan pada saya petang tadi, dia sebut 40 rundingan. Ini menjadikan Amerika menjadi bertambah panik dalam keadaan perang. Dia dah jadi huru-hara dan tak tahu bagaimana nak mengendalikan perang ni, kerana perang ini sebenarnya menguntungkan Iran. Perang ini telah menjadikan Amerika kehilangan sekutu yang selama ini ikut dia. Dahlah sekutu dia tak nak ikut dia perang. Sekutu dia keluar daripada dia nak buat rundingan berasingan dengan membentuk kumpulan 40. Profesor Muhammad Al-Masri. Dia ni adalah seorang profesor di Doha, Qatar, yang sentiasa diinterview oleh Al Jazeera kalau Al Jazeera nak penjelasan geopolitik ekonomi. Jadi kalau dia cakap je dekat Al Jazeera, berarti spek yang dia akan bercakap tentang kesan ekonomi je. Kalau hak asasi manusia, mereka akan interview. Seorang lagi nama dia Marwan Bashara. Kalau Marwan buka mulut je, hal dia adalah tentang hal-hal berkaitan dengan hak asasi. Kalau mereka nak interview tentang tindakan-tindakan geopolitik yang seterusnya, mereka interview Sultan Barakat. Jadi dia ada banyak tokoh-tokoh dalam tu yang saya dah follow bertahun-tahun sejak saya duduk di bilik berita televisyen 1969 sampailah sekarang. Dalam perang Palestin dan dalam perang Iran, inilah tokoh-tokoh yang akan menyampaikan pandangan mereka berdasarkan geopolitik yang lebih difahami oleh orang Asia. Terima kasih. Memang saya beritahu dekat tuan-tuan, nak memulakan pengetahuan ni susah bukan sebab apa? Sebab kebiasaan je. Bukan selepas saja tuan-tuan dengar, tuan-tuan rasa, wah saya menjadi bertambah tahu. Tuan-tuan kata pada diri tuan-tuan lah, tuan-tuan menjadi bertambah tahu. Nescaya dia akan jadi habit untuk tuan-tuan. Tuan-tuan mula je dengar. Sama ada saya kata tadi, Daily Edu Talk, naik sekali lagi ni Muhammad Al-Masri. Tuan-tuan ambil saja yang paling mudah saya untuk tuan-tuan faham. Ikut saja Daily Edu Talk. Mudah, video dia pendek-pendek tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar satu, tuan-tuan akan dengar dua. Dua, tuan-tuan akan dengar tiga. Sebab pengetahuan ni dia ada nikmat dia. Bila kita dah tahu, kita rasa sebenarnya kita taklah bodoh. Kita tahu dan kita boleh faham. Cuma sebelum ni kita tak ambil berat je. Bila tuan-tuan dengar Daily Edu Talk, sebab dia bergerak di media sosial, dia tak bawa keluar maklumat untuk akademik. Dia tak keluar maklumat untuk kefahaman para profesor. Dia keluarkan maklumat untuk orang awam. Bila tuan-tuan dengar, baru tuan-tuan tahu tuan-tuan tak bodoh. Tuan-tuan cerdik sebenarnya. Cuma tuan-tuan tak pergi kepada maklumat yang tuan-tuan perlukan. Dan akhirnya tuan-tuan akan dengar lagi. Dan akhirnya menjadikan apa? Tuan-tuan ada banyak pertimbangan. Pertimbangan tu macam mana? Menjadikan tuan-tuan boleh berfikir tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Bila tuan-tuan dah dengar Daily Edu Talk, tuan-tuan dah dengar Olivia Reed, tuan-tuan dah dengar Tuscan Tucker, tuan-tuan tak dengar lagi saya dah. Sebab tuan-tuan kata 10 minit, 20 minit aku dah lagi faham. Tak payah dengar lah Ziyad Restream. Kerana Ziyad Restream pun ambil sumber dekat sini. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk membolehkan. Saya tak boleh nak beri semua sumber kerana video dia banyak. Jadi saya hari ni kalau saya fokus tentang ni, saya ambil sumber tentang pergerakan minyak gelap yang menjadikan China selepas ini adalah tumpuan dunia kerana minyak Iran sedang di-storage oleh China. Okey, baik.
Apa lagi yang ada dalam Daily Edu Talk yang mengejutkan saya bila saya menonton video itu semalam 4 kali? Adalah kenapa hari ini syarikat-syarikat teknologi Amerika diserang di negara Teluk. Baik, mula-mula dia serang kamp tentera Amerika. Okey, dia serang kamp tentera Amerika. Kemudian facility. Dia kata apa? Standard yang ditetapkan oleh Iran, apa saja yang kami kena, kami balas balik. Dia serang Israel. Dia serang kamp tentera Amerika. Sebab Amerika serang kawasan-kawasan pembikinan persenjataan Iran. Kemudian Amerika ubah pola perang. Dia serang tempat-tempat yang ada struktur ekonomi. Maka Iran balas dengan serang struktur ekonomi. Dia serang Ras Tanura. Ada minyak yang ada kepentingan dengan Barat. Dia serang Ras Lafan. Dua satu. Ras Tanura di Arab Saudi, Ras Lafan ni di Qatar. Kerana sumber minyak. Kemudian sekarang, Amerika serang industri dia. Kenapa baru sekarang? Iran mula menyerang Oracle. Iran mula menyerang Microsoft. Iran mula menyerang syarikat IBM. Iran mula menyerang syarikat-syarikat teknologi Amerika. Dalam Daily Edu Talk, barulah kita faham apa yang berlaku. Video ni sikit tapi maklumat dia banyak. Rupa-rupanya, dalam intelijen ketenteraan moden, dia bukan intel tentera. Tentera dah tak buat dah kerja intel tu. Dia panggil intel industri. Kerana syarikat-syarikat ini berpengkalan di Asia Barat, dia menguasai data Asia Barat. Syarikat ini menguasai komunikasi Asia Barat. Syarikat ini memiliki apa yang dipanggil AI, merumuskan semua data yang ada di Asia Barat. Kerana mereka ada dekat sana. Jadi oleh kerana syarikat-syarikat teknologi ini singgah di sana sebagai perniagaan teknologi juga diniagakan dengan tentera Amerika. Dengan syarikat-syarikat ini juga menjalankan maklumat yang dia ada pada pattern pergerakan tentera, pattern pergerakan tokoh-tokoh tentera, pattern perbualan dalam komunikasi ketenteraan, pattern bagaimana masyarakat awam di Iran bergerak. Pattern-pattern ini dijual kepada Amerika. Kerana mereka memiliki data, kerana mereka menguasai data di Asia Barat. Maka setelah Iran menyedari bahawa ketepatan serangan dan juga kenapa Amerika sangat efisien dalam menjejak per individu, menyerang per lokasi, mengenal pasti per orang, boleh membunuh saintis tempat pada waktunya dan mengenal pasti saintis mana yang terbaik. Sebab ranking saintis ni adalah rahsia di Iran. Tapi data saintis dikuasai oleh semua syarikat teknologi. Kerana data ni termasuk data komunikasi, data ilmu dia. Maka mereka bunuh 4 ranking saintis nuklear Iran yang keputusan dia saintis ini tidak mempunyai pelapis. Dia bunuh daripada saintis sampai pelapis. Berarti saintis yang boleh menghasilkan nuklear dalam tempoh 6 bulan, keempat-empat dihapuskan. Yang ada lapis yang di bawah selepas yang keempat ni, dia mengambil masa 1 tahun ke 2 tahun. Kerana pengetahuan mereka jauh lebih rendah. Jadi apabila Iran melihat ini, kata Daily Edu Talk, ini menjadikan Iran mengambil langkah sekarang menyerang. Bukan kerana menyerang komunikasi dan kemudian cuba melingkupkan syarikat industri. Rupa kata mereka, dalam dunia orang tak pernah ambil berat. Dengan mengatakan teknologi ini datang untuk masyarakat awam. Tapi teknologi ini juga menguasai apa yang dipanggil maklumat ketenteraan. Menjadikan intelijen Amerika bertambah mudah. Kerana syarikat teknologi mereka. Ini semua syarikat teknologi milik Amerika. Jadi Amerika mudah mendapat akses semua pengumpulan data yang berlaku secara semula jadi dan organik yang sepatutnya tidak menjadi data intel untuk kegunaan tentera. Maka itulah mereka jual kepada Amerika. Jadi hari ini bila Iran menerima nasihat daripada negara-negara yang sebelum ini dah tahu. Sebab kata Daily Edu News, itu sebab Rusia dan China tak benarkan semua syarikat ni masuk. Dia bangunkan Huawei, dia bangunkan AI dia sendiri, dia bangunkan semua sendiri. Sebab dia tahu semua syarikat industri yang berbinkan Amerika bila berada di satu negara, dia memang datang dengan niat nak berniaga. Tapi dia menguasai apa yang dipanggil bukan saja intel mengenai perkhidmatan teknologi, tapi big data. Itu menjadikan kenapa kita lihat serangan hari ini, sejak semalam, 2 bulan, Iran menumpukan serangan kepada semua syarikat yang dia senaraikan suruh kosongkan pejabat. Dia suruh IBM kosongkan pejabat, Oracle sokongkan pejabat, IBM sokongkan pejabat. Ada 11 ke 12 syarikat dia minta kosongkan pejabat. Kerana di pejabat yang dia nak bom dengan drone tu lah, semua sumber maklumat dihantar ke Amerika. Semua sumber maklumat yang intelijen Amerika minta intelijen teknologi kumpulkan diperolehi. Maka dia serang adalah untuk memusnahkan fasiliti yang sebenarnya. Fasiliti itulah yang menjadi keperluan dan juga kegunaan intel Amerika untuk menjejak kedudukan kerajaan di Iran. Berarti barulah kita faham bahawa syarikat-syarikat yang datang dalam perniagaan komersial dari segi big data juga ada bahayanya sekiranya ketika berlaku sesuatu peristiwa di mana Amerika mahukan maklumat, dia nak cepat dan pantas. Amerika tak perlu gunakan intel dia. Dia gunakan intel teknologi yang telah berada di negara-negara yang dia nak.
Sebab tu syarikat-syarikat ni tak dibenarkan beroperasi di China. Dan syarikat-syarikat tak dibenarkan beroperasi di Rusia. China bangunkan syarikat dia sendiri. Supaya semua keperluan untuk berada bersama setara dengan negara maju, bagi China jangan dibiarkan terancam dengan masuknya syarikat-syarikat ni, dia mendapat banyak rahsia daripada China. Jadi saya jelaskan, tuan-tuan baca apa yang saya sebut sebagai Daily Edu Talk ni, bukan baca, dengar video dia, untuk meningkatkan pengetahuan tuan-tuan. Pergi ikut. Supaya satu hari tuan-tuan pun akan menjadi tak perlu lagi dengar stream saya. Tuan-tuan nak dengar stream saya, kena disiplin masa pukul 5, tuan-tuan kena masuk pukul 9, kena dengar hari-hari. Kadang-kadang tuan-tuan rasa rimas panjang kan. Tuan-tuan ambil je, saya tak ada masalah. Asalkan tuan-tuan menjadi cerdik dan orang Malaysia menjadi advance pengetahuan dia. Besok bila kita nak nasihatkan kerajaan, kita ada hujah. Besok kalau kita nak bercakap tentang geopolitik dan geoketenteraan, kita ada knowledge. Kita ada hujah yang lengkap A to Z. Jadi perbualan kita di kedai kopi, bayar 3 gelas teh pun cerdik. Orang yang tolong dengar tu cerdik. Walaupun dia tongkat dagu sampai luruh janggut. Dia pejam mata mengantuk, dia tongkat dengan lidi. Kerana nak dengar cakap kita. Dia beruntung pulang daripada kedai kopi kerana tuan-tuan telah membuatkan hal yang meningkatkan standard orang Melayu berbual. Jadi untung dia, ini adalah pengetahuan. Baik. Percaya atau tidak, pengetahuan bukan akhidah. Dia hanyalah knowledge je. Tuan-tuan ambil jadi pengetahuan je. Jangan takut. Setengah orang, dia kata tak boleh dengar media, nanti dipengaruhi. Jangan takut didoktrinkan oleh pengetahuan. Lebih baik takutkan bodoh. Kerana nak lari pada ilmu, takut ilmu yang datang daripada barat menjadikan tuan-tuan sesat, tuan-tuan kekal dalam bodoh yang tuan-tuan cipta sendiri. Untuk mengambil pengetahuan ni bukan untuk akidah. Pengetahuan untuk tahu je. Dan bila kita berbual benda yang kita tahu, proses kita membuat keputusan lebih cepat. Proses kita membuat keputusan lebih besar. Tak ada masalahnya menjadi tahu rosak akidah. Maka keluarlah daripada ketakutan, mengetahui banyak perkara. Kononnya palatau ni satu penyakit. Palatau, penyakit pada orang bodoh. Saya beritahu pada tuan-tuan, bila orang tu ada allergic ruam, dia tak boleh makanlah sekian benda. Kalau dia makan naik ruam. Orang yang ada penyakit bodoh, dia tak boleh dengar ilmu. Nanti otak dia naik ruam. Dia jadi tak boleh duduk. Gatal tak boleh garu. Kalau rambut gatal, dia boleh garu dekat luar. Kalau otak gatal, maka tuan-tuan nak elak daripada mengalami penyakit bodoh yang ditimpa ilmu kemudian jadi allergic, ambil antibody sekarang. Iaitu tambah ilmu. Bila tambah ilmu, hinggalah otak tuan-tuan selesa dengan ilmu. Maka tuan-tuan boleh keluar daripada penyakit. Asal orang tahu je tuan-tuan allergic. Asal orang ada banyak ilmu je tuan-tuan jadi sakit hati. Asal orang ada pengetahuan je tuan-tuan rasa terhina. Tak boleh. Jadi tuan-tuan jadi celik ilmu, otak tuan-tuan tak lagi allergic. Kerana antibody dia apa? Tuan-tuan exercise hari, mendengar page, mendengar maklumat, mendengar hujah, mendengar kuliah yang menambahkan ilmu. Sekian, terima kasih. Semua orang dah tahu Daily Edu Talks follow lah tuan-tuan. Saya pun mengalami ledakkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Saya 26 tahun duduk bilik berita, pencen, baca banyak buku. Rasa macam banyak juga yang saya tahu. Bila saya pergi ke Olivia Reed dan saya pergi kepada Daily Edu Talk, barulah saya sedar. Aku pun tak tahu banyak benda. Aku pun kena belajar banyak benda dalam dunia baru. Sebab zaman saya dulu, media independen ni tak ada. Kita boleh baca CNN, lepas tu kita kata CNN ni kan boleh percaya sangat. Tapi tak apalah kita baca untuk ambil tahu. Sebab ini media Yahudi. Lama-lama tuan-tuan, bila muncul generasi baru yang kecewa. Maksudnya selain saya ni yang kecewa dengan media tempatan kerana banyak sangat percakaran politik yang tak menguntungkan orang awam, saya pun kecewa. Datanglah buat stream setiap hari stream kerana dah rasa sakit kepala dengan media tempatan. Ramai juga orang yang sakit kepala di Amerika. Dengan kedudukan media Amerika yang alik-alik nakkan sokong Yahudi. Yang alik-alik nakkan dasar Trump yang sangat ni. Jadi orang-orang yang mandiri inilah membangunkan saluran-saluran berteknologi tinggi untuk membentuk apa yang dipanggil saluran yang ada kepentingan dengan masyarakat sivil. Sebab tu maklumat mereka, kalau tuan-tuan tengok pun, tak ada di situ. Tiba-tiba tuan-tuan nak pro Amerika, tuan-tuan nak pro Iran. Tak ada pun. Dia bagi kita maklumat sebagai orang awam je. Tuan-tuan rasa untung kita jadi orang awam kerana kita tahu satu perkara yang sebenarnya bukan doktrin. Kalaulah tuan-tuan tengok Daily Edu Talk ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan kena doktrin, esok jumpa saya tampar saya. Sebab tu saya recommend dekat tuan-tuan. Saya pun tak mau recommend platform yang kemudian merosakkan orang Malaysia. Ia adalah sebuah platform yang dibangunkan oleh semangat sivil untuk seluruh dunia yang ada masyarakat awam ni berkongsi kepentingan yang sama. Jadi tuan-tuan ikut. Ingatlah dua. Satu adalah Daily Edu Talk. Yang satu lagi adalah Olivia Reed. Olivia Reed dan Daily Edu Talk. Tuan-tuan klik je. Klik video dia. Of course, dekat timeline tuan-tuan, selepas video tu on je, tuan-tuan akan dapat latest. Sebab tu dia tulis dekat situ, day 34, day 35. Jadi kalau tuan-tuan klik saja, hari ni tuan-tuan dapat day 36.
Tapi tuan-tuan baca saja daripada day one perang. Supaya tuan-tuan dapat maklumat yang lengkap. Terima kasih. Yang dah follow tu, terima kasih. Oliver Reed, seorang lagi. Oliver Reed, awal saya cadangkan kepada tuan-tuan sejak lepas raya. Dan sekarang saya cadangkan kepada tuan-tuan Daily Edu Talks. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya? Terima kasih sama-sama. Sama-sama, follow je. Nanti tuan-tuan tak perlu buang masa. Duduk dengan saya ni 2 jam, 1 jam. Kadang-kadang saya marah orang. Situ tak ada. Sebab dia datang dalam video yang lengkap untuk tuan-tuan tengok. Tuan-tuan komen apa pun, Pak Admin dia tak ambil tahu. Sebab mereka datang dalam bentuk AI media modern days. Okey, duduk kat saya tuan-tuan penat, saya bebel, saya kata tuan-tuan bodoh. Jadi tuan-tuan marah. Jadi tuan-tuan nak elakkan tekanan tuan-tuan tu, kerana tuan-tuan ada allergic apabila kena marah, tuan-tuan pergi ke tempat yang tuan-tuan boleh dimanjakan. Di mana tuan-tuan dengar pengetahuan tanpa pernah kena marah. Tuan-tuan dengar pengetahuan, tak ada tuan-tuan kena blame. Jadi tuan-tuan lebih sihat. Okey, hukuman mati pertahanan Palestin pada 22 hari bulan Mei. Sentra Malaysia ataupun Sentra ni adalah satu NGO Oman, kebetulan mereka semua Melayu dan Islam. Diasaskan oleh Tuan Azril pada 2014. Sentra ni ramai jadi kawan saya lah sekarang, sebab dulu saya kena tangkap di Israel, mereka yang menjadi lawyer saya. Sentra ni ada Tuan Lokman, ada Tuan Dil, ada macam-macam. Mereka ada lebih kurang dalam 10 peguam Melayu. Tuan Zainal ada seorang. Tapi saya, Tuan Zainal, peguam-peguam Melayu yang Islam, yang cintakan Palestin dan hak asasi antarabangsa. Pada 22 hari bulan Mei, kata Sentra, mereka akan hantar wakil. Kerana akan ada satu persidangan di antara pembuat undang-undang, bekas-bekas hakim, peguam bela dan peguam cara terkenal di dunia. Akan datang untuk berhimpun. Sekarang negara yang sedang cuba menganjurkannya adalah Brazil. Jadi Sentra akan pergi. Kata Sentral Zabang dekat saya tadi, tolong promote. 22 hari bulan ni ketika masyarakat antarabangsa sedang berkumpul, mereka nak keluarkan satu resolusi. Resolusi mengatakan hukuman mati ke atas lebih 10,000 tahanan Palestin dalam penjara Palestin adalah bertentangan dengan konvensyen antarabangsa, dengan undang-undang antarabangsa. Kerana undang-undang ini tidak membicarakan orang Palestin secara adil. Yang kedua, bagaimana nak istilahkan mereka teroris? Kerana sebahagian mereka ditangkap dalam wilayah mereka. Mereka tak ditangkap dalam tanah Israel. Mereka ditangkap dalam tanah Palestin. Dan apa hak orang Israel nak membicarakan rakyat Palestin dalam tanah Palestin yang mereka jajah di Mahkamah Israel? Dia ada banyaklah benda teknikal. Yang mana selepas resolusi ini siap, kata Tuan Azril pada saya, kami kena cari negara untuk bawa resolusi ini pergi UNSC. Yang kita dah tahu dah negara yang boleh bawa adalah Somalia. Seperti mana kes GCC, kalau ada kepentingan GCC, negara wakil GCC yang ada dalam United Nations Security Council adalah Bahrain. Negara pro-Palestin yang ada di dalam UNSC sekarang adalah Somalia. Berarti dia kata kita sedang lobby supaya Somalia. Bila saya cerita dekat Tuan Azril, tak payah risau Tuan Azril, kalau dokumen dah siap je, lari dia ke Somalia. Somalia akan bantu. Kerana Somalia adalah negara yang sekarang ni boleh bercakap tentang Palestin. Kerana negara Arab yang lain sedang berkompromi untuk mendapatkan lebih keringanan bagi menyelesaikan masalah di Iran. Jadi selepas saja persidangan 22 hari bulan, undang-undang ini akan dibawa ke Somalia. InsyaAllah tuan-tuan doa. Dan Somalia dia ada kuasa kerana dia negara dalam United Nations Security Council. Bawa saja undang-undang ni, kita mengharapkan undang-undang ini dijadikan tidak sah. Berarti Amerika tak veto. Dan kemudian kalau tidak pun Amerika kecuali. Bila undang-undang ini tidak sah, maka sekiranya Israel melaksanakannya, akan ada tekanan kata Israel. Kata Sentra, cadangan daripada Sentra cadangkan dia tak nak letak undang-undang ni sebagai tidak sah. Dia nak letakkan undang-undang ni sebagai genocide. Sayanglah Sentra ni dia tak ada speaker, dia orang ni lawyer. Dia orang malu nak bercakap sebab di Malaysia lah nanti tuan-tuan kata palatau, mengarut apa semua lawyer-lawyer ni. Dia tak mahu masuk dalam perbincangan awam yang sakit kepala kerana nak melayan netizen Malaysia yang netizen ni masalah. Netizen ni tak ada isu. Netizen ni masalah. Berarti 22 hari bulan Mei adalah hari untuk kita menyokong Sentra, mewakili masyarakat awam di Malaysia untuk pergi ke sana, menyuarakan pendirian masyarakat awam di Malaysia. Kita tak nak lagi isu rang undang-undang ini dibincang dalam bentuk yang complicated. Secara mudahnya, Israel ini adalah sebuah negara genocide. Mereka bunuh 72,000 orang Palestin dalam perang terbuka yang mereka laksanakan di Gaza. Dengan undang-undang ini, tambah 10,000 lagi. Mereka nak bunuh secara hukuman undang-undang yang sengaja bagi melaksanakan plan genocide mereka. Sama-sama. Saya pun banyak terhutang budi pada Sentra ni. Kerana waktu saya nak pergi Israel Sumut dulu, mereka lah lawyer. Tak perlu bayar. Mereka datang tawarkan perkhidmatan percuma.
Tahun ni saya nak pergi lagi. Mereka datang. Tawarkan perkhidmatan percuma. Jadi saya nak kena bayar charge lawyer mahal tuan-tuan. Untuk membolehkan lawyer ni tolong carikan saya lawyer di Israel. Kerana mereka nanti, macam tahun lepas saya kena tangkap kan. Saya dapat lawyer special yang jaga saya. Tuan-tuan bayang kan, 30 lebih rakyat Malaysia ditahan. Sentral uruskan setiap rakyat Malaysia ni dapat lawyer di Israel. Iaitu NGO Israel yang kebanyakannya Arab Palestin. Nama badan tu adalah berarti adil. Daripada kata adil. Bila saya kena tahan je tuan-tuan, lawyer saya terus sampai. You are Mr. Ahmad Zainal Rashid? Yes. Okay. Kita duduk. Dan sentral dah latih saya dah. Nak jawab apa soalan, tanya dengan lawyer. Jadi immigration Israel dan juga intelligence saya tanya saya. Dah sign ni. Saya tanya lawyer saya. Should I sign this one? Dia kata yes. Saya sign. Dia tanya saya. Should I answer the question? Dia geleng kepala. Saya tak jawab. Berarti sampai tahap tu lah. Kekuatan dan juga peranan yang dimainkan oleh sentral. Rangkaian mereka ada begitu ramai. NGO, ada begitu ramai lawyer NGO di Israel yang sebahagiannya adalah orang Palestin Islam. Sebab Israel ni 10 juta. Satu saya tuan-tuan tanya pula. Israel ni 10 juta. Ketika mereka tawan tanah Palestin, dia halau 750,000 orang Palestin keluar. 750,000 orang Palestin keluar. Orang Palestin lari pergi mana? Pergi Gaza. Lari pergi tepi barat, lari pergi Syria, lari pergi Jordan, lari pergi ke Mesir dan lari pergi ke Lebanon. Inilah wilayah taburan orang Palestin. Tapi ada sejumlah orang Palestin yang terperangkap dalam negara Israel. Dan sekarang jumlah mereka 2 juta orang. Kewarganegaraan mereka dikenali dengan nama Arab Israel. Dia tak sebut Palestin Israel sebab dia nak hapuskan perkataan Palestin. Mereka Arab Israel. Sebagai Arab Israel yang hidup dalam dunia yang ditindas. Berarti mereka Arab Israel, saya dah cerita, kalau tuan-tuan tengok video saya tu, iaitu perjalanan saya ke Israel pada 2005, saya sampai ke Jaffa City. Tuan-tuan tengok balik video tu dekat YouTube Zainal Rashid Ahmad, YouTube ZRA Stream. Dekat YouTube ZRA Stream, tuan-tuan nampak video saya pergi dan saya sampai di kawasan-kawasan yang saya sebut tu. Orang-orang Palestin Islam ni hidup dalam dunia dia sendiri. Sebab dia 2 juta orang, dia duduk di Jaffa City, dia bina komuniti dia sendiri. Tapi sebahagian daripada mereka, orang Palestin ni cerdik. Di Israel mereka juga menjadi peguam. Jadi saya dapat peguam saya itu adalah Muslim Palestin. Yang menjadi warga negara Israel. Jadi kita sebut Arab Israel. Dia lah jadi lawyer saya. Bantu saya. Yang ni jangan sign, yang ni jangan sign, yang ni jangan jawab. Dia kata, no need to answer. Should I answer this question? No. Dia duduk saya. Lepas tu saya ni dilepaskan. Nak pergi ke fasa 2. Lawyer tu tak balik tuan-tuan. Dia takut Israel ni nanti tarik saya balik sekali lagi. Sampailah saya dah lepas naik truk untuk pergi penjara. Baru lawyer saya balik. Dia tahu dah. Konvoi darat ni saya rasa kalau betul-betul tuan-tuan nak ikut. Sama ada tuan-tuan geng motor ke apa. Sebab Tuan Nadir ni open. Piyu Rahmat ni open. Datuk Asani ni open. Tuan-tuan kata tuan-tuan nak pergi dengan motor. Lagi dia orang seronok. Sebab dia orang ni bukan mak motor. Orang-orang NGO ni dia tak ada masa lah main motor kan. Dia ni lebih kepada orang-orang skema yang berfikir tentang hal manusia ni. Kalau tuan-tuan rasa nak join dengan motor ke, sebab di Malaysia, waktu COVID dulu, ada banyak ambulan orang bagi. Jadi sekarang ni, ambulan ni, tuan punya ambulan kata, kalau boleh diwakafkan untuk Palestin. Wakaf lah. Jadi, cara dia, Piyu Rahmat ni kata, dia nak bawa ambulan yang ada tu. Supaya nanti sampai dekat pintu Rafah, kita serah. Bulan Sabit Merah Mesir ni boleh memasukkan ambulan kerana mereka ada kaedah. Jadi dapatlah ambulan. Sampai jadi Mesir, kita repair elok ambulan tu, kita hantar masuk. Menjadikan ambulan yang kita pergi sana, taklah kita bawa makanan saja. Kita bawa juga ambulan. Itu supaya tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan nak join We Rise As ni, setakat ni kita punya projek kecil. Sebab kita kata, kemungkinan rakyat Malaysia akan petikai. Bolehkah masuk pintu Gaza? Bolehkah masuk? Tak apa, kita kata, kita mulakan walaupun kecil. Walaupun Piyu Rahmat ni muda, dia tenaga kuat. Kemudian Tuan Nadir ni perantaraan, saya ni dah orang tua. Kita combine je. Dengan membuka satu lembaran baru, ini adalah idea Malaysia. Ini adalah lead by Malaysian Civil Society. Saya nak pergi bang, tapi doktor kata kat saya tak boleh kena stres. Nanti saya akan jadi depressed. Saya nak pergi bang, tapi saya ni, apa Ham kalau tak pandai campur orang tu panggil apa? Introvert bang. Saya kalau pergi nanti, barulah kita tahu. Ramainya orang Melayu introvert, ramainya orang Melayu Islam ni ada depressed, ramainya orang Melayu Islam ni ada sifat I'm loneliness, ramainya. Sekarang dia kata Arab, tak betul. Besok kita lancarkan package ni, kita tengok. Kita macam mana pula.
Saya introvert. Masa kau maki Arab, kau tak ada introvert pun. Hari-hari kau naik posting. Aku akan cari semua posting pemaki-pemaki Arab ni. Aku akan minta, jom join. Sekarang bukan masa maki Arab. Kita pergi dekat tembok tu, kita maki Israel. Nanti barulah dah tahu, oh rupanya dia kuat maki sebab saya maki sebenarnya bukan sebab apa bang. Sebab saya stres. Saya makan ubat. Yang ni pula bagi tahu, saya doktor baru kata je ada kemungkinan saya kena sakit jantung. Jadi doktor tak benarkan saya buat kerja berat. Lepas tu baru aku tahu. Penyakit dia boleh tulis satu novel. Report perubatan dia ni tebal lebih tinggi pada bangunan KLCC. Iaitu report kenapa saya tak boleh buat. Sebab tuan-tuan pergi dalam perjalanan. Saya dah buat banyak perjalanan tuan-tuan. Dalam buku saya Anekdot Kembara ni tuan-tuan tengok. Saya bukan orang kaya. Dalam Anekdot Kembara. Dulu saya berjalan sebagai wartawan yang terpaksa guna bajet kecil. Sampai sekarang pun tuan-tuan, saya travel dengan anak saya. Saya akan naik kapal terbang murah. Kalau saya travel dengan anak saya pergi cover tuan-tuan tentang Hamas apa semua. Dulu saya cover dalam buku ni kan. Saya naik kapal terbang murah. Saya naik Air Arabia paling murah. Seat dia, lutut saya belaga dengan tempat depan. Tapi itu dah tiket murah. Singgah di Sharjah, tidur di airport. Daripada Sharjah, saya masuk ke Beirut. Di Beirut ni tuan-tuan, makanlah ala kadar. Tidur dalam hotel murah. Cukup. Bolehlah untuk saya yang meniaga buku ni, buat perjalanan 3 kali untuk menyiapkan bahagian bahagian pengalaman anekdot kembara saya melihat perang, kesan perang apabila Hamas, PLO dan juga Hezbollah bergabung mengatur serangan daripada bahagian Lubnan untuk menyerang utara Israel, berikan tekanan pada Israel waktu itu sedang menyerang Gaza. Daripada anekdot kembara ni. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, duit ni ada 2 masalah berfikirlah. Kalau kita kata duit nak simpan beli motor kan, kita rasa berbaloi sebab. Jadi kita nak beli RXZ RM75,000. Kita nak beli RXZ RM75,000. Kita rasa berbaloi sebab dapat motor RXZ tu. Lepas tu orang puji-puji kita sebab ada RXZ. Tapi bila kita nak keluar RM7,000 dalam perjalanan ni, kita rasa macam tak berbaloi. Sebab apa manfaat dia? Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, semalam ada orang tanya saya, 40,000 yang saya standby untuk pergi ke Gaza ni banyak. Dia ada pertikaian macam rugi. Tapi saya kata, waktu kita nak beli rumah, 300,000. Kita tak fikir. Sebab dunia telah mengajar kita, barang dunia ni berbaloi. Bila kita nak beli kereta, kan beli kereta, 125,000, kawan kata ambil yang full spec lah. Ambil dah 140,000. Tuan-tuan kata apa? Berbaloi. Rim dia besar apa semua. Sebab kita boleh nampak barang dunia ni. Tapi bukankah kita orang Islam, ada benda yang dekat dunia ni, yang mana kita buat, barang dunia dia tak nampak. Sebab dalam hidup kita naklah perkataan akhirat tu. Jadi tak adalah masalah. Jadi saya kata kalau selagi nak diukur 40,000 tu baik beli rumah, memanglah baik saya beli rumah. 40,000 tu daripada saya pergi ke Gaza, baik saya beli ASB, memang baik beli ASB. Saya tak boleh nak jawab sebab perkara dunia ni memang semua baik. Duit atas urusan dunia untuk mendapat keuntungan dunia semua baik. Saya tak boleh nafi. Tapi terpulanglah pada tuan-tuan fikir. Kalau tuan-tuan ada satu fikir mengatakan habis, tapi dalam diri tuan-tuan sendiri merasa ia tidak rugi. Buat. Tak apa, sebab tu dalam kes-kes perjuangan ni kita ada jalan yang berbeza. Ada setengah orang kata kena ada rumah dulu. Sediakan rumah yang elok untuk keluarga. Betul. Buat. Sebagian orang kata tak apalah rumah ni sekadar ada kerana dunia sementara. Buatlah untuk buat. Sebab tak ada lagi ulama yang mengeluarkan fatwa tinggalkan dunia untuk Palestin. Tak ada. Ataupun ada fatwa tinggalkan Palestin untuk kepentingan keluarga. Tak ada. Perkara ini pintu dia terbuka untuk kita pegang. Tak ada seorang daripada kita berdosa. Tuan-tuan yang telah memilih untuk menggunakan wang bagi melindungi keluarga, makasihnya betul. Kerana tuan-tuan melindungi keluarga. Bagi tuan-tuan yang memilih membelanjakan wang untuk jalan saudara kita di Palestin pun betul. Kerana makasihnya betul tuan-tuan membela saudara kita yang ditindas. Jadi tak perlu berbalah. Yang pergi pun tak apa. Kerana dia memilih, kata makasih dia, ini nyawa, harta dan juga asasiah keturunan orang Islam yang berada di Palestin. Yang tak nak pergi pun, kerana nak menjaga keluarga dia. Betul makasih dia. Kerana menjaga keluarga ni adalah keutamaan. Jadi senang. Tak perlu kita bergaduh tentang perkara Gaza ni. Tak perlu kita bergaduh tentang perkara menyertai perjuangan tentang Palestin ni. Tak perlu kita gaduh. Sebab tak ada ulama yang rigid kan. Tak buat tu berdosa, buat ni berdosa, tak ada. Dia bagi kita peluang untuk terbuka. Maka dia jatuh kepada di mana pilihan kita.
Dan kedua-dua pilihan yang kita buat, tiada dosanya. Senang. Dia tak payah gaduh. Okey, terima kasih. Sumut darat tu pergi dekat Cinta Gaza Malaysia. Tuan-tuan tekan saja link penyertaan, dia ada situ. Melalui jalan laut, tuan-tuan ambil yang land convoy. Isi form dekat land convoy. Siapa yang nak isi pasal perjalanan bulan Jun. Sekarang kita sibuk nak selesaikan sumut laut di mana 5 hari bulan malam, 6 hari bulan 3 pagi saya dah fly, 12 hari bulan saya belayar. Kita jangka semua penyelesaian, kita balik sini awal bulan Mei. Awal bulan Mei, saya tak ada dalam aktiviti, saya hanya promote je. Kerja saya dalam NGO ni, saya tak boleh masuk NGO. Sebab kerja saya ni kena buat benda yang saya dah commit. Tapi saya sentiasa membantu mereka untuk mempromosi. Untuk sumut darat ni, tuan-tuan masuk lambat. Lepas tu tuan-tuan tanya laut ke darat ke. Kadang-kadang jadi bengong saya. Dah masuk lambat, jangan tanya, dengar saya jelaskan. Sebab orang dah berbincang benda ni dah lama. Jadi pening saya sumut darat ke, sumut laut ke. Stres aku. Sumut laut ni dah tak boleh daftar. Sebab orang dah nak bertolak. Kru kita yang pertama dah sampai sana. CEO kapal. Antara wajah familiar dah sampai sana. Kita ada seorang paramedik dah pun sampai 1 bulan. Jadi kru yang kedua dah bergerak hari ni 3 bulan. Saya ni bahagian yang ketiga dipanggil General Ambassador. Kita akan bergerak pada 5 bulan. Okey, kemudian mereka yang sekarang bergerak untuk menyertai bantuan makanan 30 trak Malaysia ni. Geng-geng PU Rahmat ni daripada Mesir, mereka 8 bulan terus ke Itali. Jadi selesailah sumut laut. Borangnya dah tak ada. Tinggal sekarang sumut darat yang akan bermula pada bulan Jun. Balik je daripada sumut laut ni, kita sambung pula untuk sumut darat. Tadi saya dah jelas dah. Sumut laut kita sertai GSF, Global Sumut Flotilla Antarabangsa. Fokus mereka adalah human right. We Rise Asia, sumut darat yang akan dianjurkan. Kita berpegang pada fokus Masjid Al-Aqsa. Sebab kita nak daripada Asia yang gerakannya dibuat oleh orang Islam Asia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina yang ada orang Islam ni bergabung dengan India dan Pakistan. Muslim ni bergerak daripada suara masyarakat Asia. We Rise Asia. Kita bangkitkan Asia untuk sedar apa? Masjid Al-Aqsa itu adalah tanggungjawab kita. Itu sumut darat. Okey, dah jelas dia. Masuk kat jalan untuk tanya jadi penat saya. Ukur udara tak boleh lah. Pasal ruang udara ni ada had dia. Okey, tuan-tuan tanya dekat saya. Kenapa kita pilih laluan laut? Kerana ruang laut ini ada ruang yang dipanggil perairan antarabangsa. Kita orang awam boleh gunakan. Kenapa kita buat sumut darat? Kita bergerak ke border. Dan border-border yang kita lalui adalah negara yang pro-Palestin. Tak ada negara yang anti-Palestin. Jadi mudah untuk kita sampai. Last kali kita akan pecah dua. Dah masuk sampai ke Arab Saudi, lalu sampai ke Iraq, sampai masuk ke dalam Aman Jordan ni. Satu kumpulan akan pergi dekat pintu yang dikenali sebagai pintu King Hussein. Di situlah lori bantuan kemanusiaan masuk daripada Jordan. Kemudian satu grup lagi dia cross, dia akan masuk ke Mesir. Dia akan pergi ke Rafah. Jadi itu cerita dia. Jalan udara tak boleh lah, kapal terbang lagi. Kemudian nak ruang udara lagi. Jadi susah. Baik, kalau tuan-tuan tanya kapal terbang, tuan-tuan tak larat lah nak naik kenderaan daripada India. Daripada Pakistan ni, tuan-tuan tak larat. Tapi tuan-tuan nak buat je. Ambillah jalan yang ringan. Tengok trip tu jadual dia. Dia sampai katalah 12 hari. Dia sampai Aman katalah 22 hari bulan Jun. Beli tiket terbang je. KL pergi Aman Jordan. Sampai dekat sana join dia orang. Naik kenderaan bergerak pergi ke pintu sempadan. Daripada sana berkempen. Ataupun naik kapal terbang pergi turun di Mesir. Tak larat lah nak ikut jalan darat ni, modal banyak. Kemudian tuan-tuan pergi sampai ke Mesir. Tuan-tuan tunggu saja konvoi itu sampai ke Mesir. Daripada Al-Arish, nama tempat tu. Tuan-tuan bergerak, camping di depan pintu Rafah, jerit untuk buka pintu Rafah. Itu aja. Jadi kalau nak pakai jalan udara lah, tak payahlah penat-penat lalu jalan darat ni. Kita memerlukan jalan darat ni kerana kita memerlukan setiap kali tempat yang kita pergi, kita singgah. Pertempatan-pertempatan yang kita nak singgah, Uzbek apa semua ni, kita bagi tahu pada mereka. Masjidil Aqsa adalah tanggungjawab penuh orang Islam. Bermula dengan perjuangan Gaza, bermula dengan perjuangan tebing barat dan mendapatkan bumi mereka. Sebab naratif Al-Aqsa tak boleh dibawa dalam GSF. Pasal GSF ni dia human right. Dia tak nampaklah Islam dan juga Masjid Al-Aqsa. Dia nampak penyiksaan dan pembunuhan orang-orang Gaza bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Jadi kita nak bawa naratif Masjid Al-Aqsa. Kita nak naikkan logo Al-Aqsa tak boleh.
Sebab keutamaan mereka adalah Free Palestine. Jadi naratif Islam ni hilanglah sikit. Maka kita bincang dengan CGM, kita bincang dengan MAPIM, kita kena bawa naratif Islam. Sebab akidah kita ini adalah akidah yang berada di Masjid Al-Aqsa. Tanggungjawab kemanusiaan memang di Gaza dan ni. Tapi kita kata akidah nak tingkatkan orang Islam faham isu Palestin, mesti bawa kepada mereka. Surah Al-Isra' dan juga Masjid Al-Aqsa ini tempat ketiga paling suci. Maka mereka bersetuju. Maka idea We Rise Asia ni akan dilaksanakan. Macam kita nak pergi ke Sumut sekarang. Kita tak boleh naik lah logo Masjid Al-Aqsa. Sebab dia orang tak faham. Tapi nanti kalau We Rise Asia, logo utama kita ni boleh Masjid Al-Aqsa sebelah, PES Palestin sebelah. Saya kata tadi anggaran saya tak boleh pasti, tapi dulu saya kira dengan PU Rahmat lah secara rambang, sebab saya pun nak kena simpan duit. Dia dalam 6,000 minimum. 6,000 minimum. Kalau 8,000 selesa. RM8,000 Malaysia. Tak ada orang taja tuan-tuan. Kalau taja jenuh lah, tak adalah pengorbanan kalau taja. Nak cari duit mana, kita pun bukan bangkit pagi gali-gali tanah jumpa emas. Emas pun kalau jumpa sekarang jualan murah pula jatuh harga. Kalau kawan saya satu bomo boleh buat daun serai keluar duit, dia boleh buat pun keluar 200 je duit. Kalau dia kunyah-kunyah daun serai, kawan baik saya tu kan, dia kunyah-kunyah daun serai tu keluar 20,000, maulah juga saya pergi. Ini lama nak buat ilmu dia, keluar 4 lai je duit dah 50. Sampai berapa kali nak buat, baru nak cukup 6,000. Jadi menabunglah perlahan-lahan. Kalau tak ada, tak apa. Jangan paksa diri. Tak ada, tabung dulu tahun ni. Sebab We Rise Asia ni kita buat setiap tahun. Setiap tahun pada bulan Jun. We Rise Asia ni bukan buat sekali habis. Tuan-tuan boleh menabung 2027, tuan-tuan boleh menabung 2028. Sebab We Rise Asia ni, lesen dia akan dipegang oleh Malaysia. Sekarang Global Sumut Flotilla, lesen dia dipegang oleh Flotilla Coalition. Dia European based. Jadi selepas kita fikir balik, berapa lama kita nak pergi dengan dia orang sebab kita tak boleh bawa naratif Masjid Al-Aqsa. Maka kita kata kita buat We Rise Asia. Berarti satu, kemungkinan kita tak join dah Sumut selepas ni. Kerana kita dah ada kos dan naratif kita sendiri. Iaitu menggerakkan daripada Asia, bercakap tentang Palestin dan Gaza dalam naratif Masjid Al-Aqsa. Tengoklah keadaan dia. Tapi bulan Jun tuan-tuan dah boleh daftar. Pergi ke Global Sumut Flotilla, tuan-tuan daftar saja bahagian land convoy. Okey, saya naikkan buku sekarang. Target berapa hari panjang? Pengiraan sasaran ni saya bagi tahu dekat tuan-tuan, ambil iktibar macam saya kata. PU Rahmat nak yang paling heavy daripada Malaysia. Makan masa 40 hari. Okey, nak ambil yang ringan macam saya. Saya nak ambil keringanan sikit. Saya akan masuk daripada Pakistan. Ambil masa lebih kurang 21 hari. Nak keringanan lagi kalau tak larat, ambil Jordan. Keringanan dia adalah 5 hari. Ambil daripada Mesir, keringanan dia adalah 5 hari. Jadi ikut kemampuan. Nanti bila dah join, dah tengok-tengok, okey saya hanya mampu banyak ni je. Maka beli tiket flight dia. Pasal tiket flight pergi Mesir mungkin turun balik pada harga biasa, pergi balik 3,000. 3,500. Tuan-tuan mampu itu. Tuan-tuan join lah daripada Mesir. Tak perlu seksa diri. Sebab option dia banyak. Kita nak buat dengan tak buat je. Yang mana muda-muda, ganteng-ganteng, daring, maka tuan-tuan pergilah dah jalan yang mana tuan-tuan nak. Sebab keringanan akan diberikan. Okey. Keringanan akan diberikan. Sebab kita nak berjuang, Sumut tak akan marah tuan-tuan. Dia tengok satu pakcik umur 60. Macam saya dah tua. Pakcik ni pun datang macam-macam dah. Tulang belakang pun dah bengkok. Slip disc pun jalan dah pakai kasut slip disc dah. Sepanjang interview banyak batuk daripada bercakap. Dia pakcik ni nak pergi. Kita bagilah dia package. Turun sampai ke Kairah. Daripada Kairah, pakcik ni pergi Al-Arish. Daripada Al-Arish, pakcik ni pergilah ke pintu Rafah. 5 hari je. Datang satu anak muda. Main gym, badan berketak kan. Pakai baju ni sampai lengan baju pecah. Dia kuat. Masa kita interview dia ni, dia tak percaya, dia bercakap pun nampak muscle kat pipi dia. Bibir dia pun ada 6 six pack. Dia kuat. Dia boleh ikut daripada cara Rahmat. Mulakan daripada Malaysia. Bibir pun six pack dah, kuat. Dia kata saya dah tak angkat besi dah dengan tangan je kanan. Saya angkat besi dengan bibir. Sebab saya dah lama main gym. Saya kata okey lah, kalau dah kuat gitu awak ambil lah daripada awal, daripada Malaysia ikut PU Rahmat. Sebab PU Rahmat nak juga daripada Malaysia. Pasal dia muda. Geng-geng bibir six pack ni ikut daripada Malaysia.
Yang mana perut tak ada pack ni macam saya ni, bolehlah pilih bermula daripada India dan Pakistan. 21 hari. Nak 5 hari daftarlah. Nanti bila dah sampai ke peringkat perbincangan, kita bincangkanlah. Sebab kita nak orang menyertai berdasarkan kemampuan. Kesedaran ni kita tak boleh paksa orang ikut semua pakej yang paling berat. Keringanan ni kita kena bagilah. Berdasarkan keringanan dan kemampuan. Okey, saya naikkan buku untuk tuan-tuan petang ni bagi tuan-tuan yang nak himpunan doa. Semalam saya terkejut. Berapa banyak kita jual semalam 3 combo ni? Kita tengah buat yang baik-baik. 70 set. Saya naikkan dulu combo bagi mereka yang nak. Semalam saya ingat daya beli lemah. Saya tak berani naik. Tak ada seorang tu kata, bang naiklah combo buku-buku baru. Sebab kami nak beli dalam bentuk combo ada diskaun. Sebab saya duk jual satu kan. Abu Bakar Siddiq. Oleh Hussein Haikal, Muhammad Hussein Haikal. Nanti saya cerita latar belakang dan isi dia. Ni RM80. Kemudian ada buku Saidina Umar Al-Khattab. Okey, Saidina Umar Al-Khattab oleh Mahmud Akhad. Harga dia 70. 100.5 kalau dua. Kemudian datanglah buku yang berkaitan dengan perjalanan ni. Banyak saya akan jual atas kapan nanti. Ada Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. 3 buku ni saya jual lah berasingan sebab saya ingat beli ni dulu, nanti beli tak ada orang nak beli combo. Buku ni pada harga asasnya RM195. Kita bagi RM180 je. Okey, tuan-tuan nak, tuan-tuan lock 3 buku yang mempunyai hubungan yang sangat penting dalam penceritaan kita. Nanti saya akan narratifkan buku ni. Jadi kalau tuan-tuan nak satu, tak apa, ambil satu. Buku oleh Syekh Hussein Haikal mengenai Abu Bakar Siddiq. Kejap lagi saya cerita tentang buku ni. Kemudian buku tentang Saidina Umar oleh Mahmud Akhad. Kejap lagi saya cerita. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi oleh John Sman. Okey, buku ni saya jual sejak 2022 ketika saya racing stream daripada tepi jalan pun. Okey, 3 buku ni kalau beli satu-satu 80, 70, 45. Jadi nilai 195. Semalam saya bagi 180. Dia duduk beg nombor berapa kalau siapa nak combo? 20. Nombor 20. Kalau tuan-tuan poket kecil, beli yang satu-satu, tak ada masalah. Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjid Aqsa. Dia, Umar Al-Khattab sentiasa digambarkan sebagai dalam sirah banyak sebagai garang, tegas dan garang. Umar Al-Khattab ni.